Okay guys, aku baru je beli alat ni, nama dia Scott Bright. Scott Bright. Dia tulis apa ni, floor scrubber. Remove here, mark quickly and easily. Maksudnya untuk memberus lantai lah. Save, laminate, install flooring. Maksudnya untuk pembukaan yang jenis sepatu lah. Kita boleh gosok pakai alat ni. Berus dia macam ni. Okay, kejap ya aku buka. Okay, bentuk berus dia macam ni. Okay, pembukaan dia kasar, sangat-sangat kasar. Dekat label dia ada tulis ni kalau korang perasan, iaitu tile and bricks, bermaksud boleh untuk mozaik lantai dan juga ni pembukaan dinding. Okay, so kalau korang tengok dinding aku, lantai dan juga dinding ada kasar-kasar kotoran macam ni kan. Ini susah nak berus, susah nak hilang, so aku perlukan guna pemberus yang berkualiti dan sikit kasar. Ni pembukaan dia kasar. So, aku nak gunalah untuk berus pembukaan dinding dan juga lantai sekejap lagi. So, pada korang yang berminat dan dapatkan berus pencuci lantai dan juga dinding yang jenis kasar yang berkualiti, sila dapatkan melalui link yang disediakan. Okay? Itu daripada jenama Scott Bright yang macam ni. Okay? Bye.